Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dilaknat dan apa-apa yang ada di dalam dunia juga dilaknat, yakni jauh daripada rahmat Allah, kecuali zikrullah dan apa-apa yang menghampirkan kepadanya alim dan penuntut ilmu. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, dunia dilaknat dan apa-apa yang ada di dalam dunia juga dilaknat, yakni jauh daripada rahmat Allah, kecuali zikrullah dan apa-apa yang menghampirkan kepadanya alim dan penuntut ilmu. Hadis ini riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Keterangan apa-apa yang menghampirkan kepadanya boleh dimaksudkan apa-apa yang menghampirkan kepada zikir. Jika demikian, maka maksudnya adalah apa-apa yang menolong dan membantu seseorang untuk berzikir, termasuklah juga makan, minum sekadar yang perlu dan keperluan-keperluan hidup yang lain. Menurut pengertian ini, segala perbuatan yang berbentuk ibadat adalah juga termasuk di dalam zikrullah. Apa-apa yang menghampirkan kepadanya boleh juga membawa maksud apa-apa yang menghampirkan kepada Allah. Mengikut pengertian ini pula, apa-apa yang menghampirkan kepada Allah termasuklah segala jenis ibadat. Dan yang dimaksudkan dengan zikrullah yang disebutkan dalam hadis yang di atas ialah zikir yang khusus. Ilmu termasuk dalam kedua-dua pengertian tersebut. Mengikut pengertian pertama, ilmulah yang menghampirkan seseorang kepada zikrullah. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, tidak mungkin seseorang dapat mengenali Allah SWT tanpa ilmu. Manakala mengikut pengertian yang kedua ialah tidak ada ibadat yang lebih penting daripada ilmu. Walaupun demikian orang alim dan penuntut ilmu masih disebutkan di dalam hadis yang tersebut secara berasingan untuk menegaskan bahawa ilmu adalah sesuatu yang begitu berharga. Diriwayatkan di dalam kitab hadis, diriwayatkan dalam satu hadis bahawa menuntut ilmu semata-mata kerana Allah SWT adalah termasuk di dalam pengertian takut kepada Allah SWT. Menuntut ilmu dan pergi ke mana-mana saja untuk mencari ilmu adalah ibadat. Menghafal ilmu adalah tasbih, yakni mensucikan Allah SWT. Perbincangan dalam mengkaji ilmu adalah jihad. Membaca dan mentelaah kitab adalah sedekah. Dan mengajar ilmu kepada orang-orang yang layak diajar adalah penghampiran diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya melalui ilmu halal dan haram dapat dibezakan. Ilmu adalah tanda arah jalan ke syurga. Ilmu adalah penghibur hati ketika gelisah, teman di dalam perjalanan, guru ketika keseorangan. Ilmu juga memberi petunjuk dalam kesenangan dan kesusahan. Dan ilmu juga adalah senjata ketika melawan musuh untuk membela kawan. Oleh itu Allah SWT telah meninggikan darjat para ulama. Mereka adalah penyeru kepada kebaikan. Mereka adalah imam yang jejak langkah dan amal perbuatan mereka perlu diikuti. Mereka adalah sebagai tempat rujukan. Para malaikat suka bersahabat dengan mereka. Para malaikat mengusap sayap-sayap ke atas mereka untuk mengambil berkat atau menunjukkan kasih sayang. Setiap makhluk di dunia ini sama ada di darat maupun di laut
memohon keampunan untuk mereka. Sehingga ikan-ikan di laut, binatang-binatang buas di hutan, dan binatang yang berbisa seperti ular dan sebagainya juga sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT untuk mereka. Ini semuanya adalah kerana ilmu merupakan nur bagi hati dan cahaya mata, dan cahaya bagi mata. Melalui ilmu, seseorang hamba boleh sampai ke tahap sebagai seorang yang terbaik di kalangan umat, dan boleh mencapai kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Mentelaah pelajaran adalah merupakan puasa, dan menghafal adalah seperti bertahajud. Dengan ilmu dapat dieratkan lagi tali persaudaraan, dan dengan ilmu juga dapat mengenal yang haram dan yang halal. Ilmu adalah imam kepada amal, dan amal adalah pengikut ilmu. Ilmu hanyalah diilhamkan kepada orang-orang yang berbahagia saja, sedangkan orang-orang yang malang adalah jauh daripada ilmu. Alhamdulillah, kita pernah dengan kelebihan ilmu. InsyaAllah kita dengar, InsyaAllah kita dapat amal.